Rider, nak elak order kena report? Dengar ni betul-betul. Tengok video ini. Yes! Bila hantar guna GrabFood Locker, jangan terus letak makanan. Semak dalam apps driver dulu. Apps tulis locker berapa. Pandang locker depan mata. Kalau locker tulis slot 10, baru masukkan makanan dalam locker tersebut. Ingat satu benda je. Nombor slot dalam apps driver mesti sama dengan nombor locker sebenar. Rakan-rakan double check sekarang. Elak masalah dan drama kemudian. Benda senang, jangan buat susah.